Sebelum ni, harga emas all time high pernah mencecah RM647 paras tertinggi dalam sejarah. So, Fiza teringat dulu masa mula simpan emas 2017. Waktu tu harga cuma RM187 sahaja. Dalam masa 7 tahun menabung, harga emas dah banyak kali pecah rekod. Soalan dia, adakah Frizani berhenti menyimpan ataupun tunggu saja emas jatuh? Jawapan dia tak sama sekali. Okey, sebab orang yang tunggu selalunya akan terus menunggu. Untuk berjaya sebagai penyimpan emas ada dua perkara penting. Pertama, kita kena konsisten menabung, dan yang kedua, tambahkan gram emas pada masa ke semasa. Simpan 1 gram dan harga naik RM50, kita belum lagi kaya. Tapi kalau tuan-puan ada 100 gram, ada 250 gram ataupun ada 1 kilo emas, di situlah kekayaan kita akan mula terbina. Sebab yang buat penyimpan emas jadi kaya bukanlah harga naik, tapi berapa banyak jumlah gram emas yang dah berjaya pegang. Sebab itulah simpan konsisten Blend Accord Emas Gap ni adalah pilihan yang terbaik. Tuan boleh bermula sendah RM100, harga dia murah dan sangat fleksibel. Boleh kumpul gram emas sikit-sikit dan bila dah cukup gram, tuan boleh keluarkan dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Okey, yang bestnya Gap ni tiada had umur. Baby baru lahir pun boleh, warga emas pun boleh, warga Malaysia di luar negara ataupun warga asing pun boleh daftar tanpa charge tambahan. Jadi dah faham kan? Okey, bagi yang ingin melakukan simpan emas bersama public, dah follow Fiza dulu dan isi brand app dekat bawah tu ataupun DM untuk Fiza tunjukkan langkah dan cara terbaik dalam simpan emas.